Last sekali, apakah kelebihan Alif Lam Mim ni? Kelebihan dia ialah kalau kita jumpa huruf-huruf macam ni di awal-awal Al-Quran, di awal surah, maka ketahuilah surah itu biasanya setakat kita jumpa dia merujuk, dia berbincang atau dia bicara tentang benda-benda yang abstrak, benda-benda yang bersifat unik, yang kita payah nak faham. Okey, mari kita baca surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dia kata Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradih. Allah sahaja yang lebih tahu tentang maknanya. Jadi yang kita sebut tadi itu setakat penemuan kita. Yang sebetulnya wallahu a'lam. Kena letak begitu. Okey. Baik. Jadi ada ni sahabat kita, dia kata alam dari Alif Lam Mim itu maksudnya dari kitab, ada juga maksudnya lagi. Tu orang hak mengaji tasawuf gitulah. Dia kata di sebalik makna tu ada makna lagi. Tak apalah tu. Ya? Baik, kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Mari kita mengaji. Zalika, makna itu. Al-kitabu, itu kitab. Zalikal kitab, itu kitab. Cuma bila tafsir, ulama dia bagi tafsir zalika di situ dengan mana? Ai haza. Hazal kitab. Jadi macam mana kita nak faham ni? Kita mengaji bahasa Arab, zalika itu jauh, haza ini dekat. Jadi macam mana ulama bagi tafsir begitu? Kenapa dia guna zalika? Kenapa tak kata hadzal kitabu la raiba fih? Boleh. Jadi begini, antara makna yang boleh dipahami di sini iaitu pertama sekali perkataan zalika dia adalah tunjuk. Jadi bahasa zahir bila zalika tunjuk benda yang jauh. Maka kalau kita nak faham dengan makna zalika tu jauh, itu dia boleh makna begini, iaitu satu kata-kata Allah. Kita boleh niat masa baca ayat ni tu, kita boleh niat kita yang baca ke atau kita baca kata-kata Allah. Boleh tu? Atau orang dia tolong baca kat kita. Jadi yang jelas sekali kita ambil begini, bila Quran tu turun kepada Nabi, begitu. Bila Quran tu turun kepada Nabi, Nabi baca dengan zalika lah kan? Betul tak? Nabi baca dengan zalikal kitab. Jadi bayangkan kita duduk tempat Nabi, lepas tu mula-mula kita baca ayat tu. Jadi siapa yang ajar Nabi? Jibril, ya tak? Jibril ajar Nabi. Bermaksud Jibril baca zalikal kitab kepada Nabi. Dalam keadaan tu, maksud dia kalau begitu kitab tu dekat dengan Jibril ke dekat dengan Nabi? Masa Nabi, kalau kita ambil bahasa tadi, zalikal kitabu la raiba fih, Jibril lah ajar Nabi. Maka waktu tu kitab tu dekat dengan Jibril ke dekat dengan Nabi? Jawab. Bila Jibril datang kat Nabi, Jibril kata zalikal kitabu la raiba fih. Jibril kata kat Nabi, Nabi pun ikut. Bermaksud waktu itu kitab tu ada dekat dengan Nabi. Bukan kitab mesti bertulis dak. Ayat tu, ayat yang dibaca. Jadi bagi Jibril, dia tunjuk ayat tu kepada Nabi. Maka bagi Nabi, ayat yang dia terima tu dekat lah. Jadi di sisi Nabi tu jadi mana haza. Di sisi Jibril hak ajar Nabi zalika lah. Itu hak zahir dulu. Lepas tu ada juga ulama tafsir dia kata zalika tu kalau kita nisbah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang duk berbangga dengan kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Maka dia kata ayat ini juga datang untuk memberitahu kepada orang-orang Yahudi bahawa itulah kitab. Zalikal kitab.
Sebab itu zalikal kitab di situ, zalika, lepas tu Alkitab tu ada alif lam. Alif lam pada Alkitab tu penegasan. Jadi dia boleh baca zalikal kitab, boleh berhenti situ, boleh wakaf. Itulah kitab. Hei Yahudi, hei Nasara, kalau kamu duk berbangga kamu ahli kitab, kamu sebagai orang pandai kitab, tinggal hak lama tu. Zalikal kitab, itulah kitab, bukan lagi yang lain-lain. Maka alif lam pada Alkitab itu bermaksud mengkhususkan kitab selepas turun Al-Quran hanya untuk Al-Quran sahaja. Taurat dan Injil kitab juga, tetapi tidak boleh dirujuk lagi. Gitu makna alif lam tu situ. Sebab tu di sini ulama tafsir kata dia sebut Alkitab. Dan bagi orang Islam pula, bagi orang Islam yang duk terima Al-Quran, terutama di zaman Nabi, mereka selalu disindir-sindir oleh ahli-ahli kitab. Kononnya ahli kitab tu lebih pandai dari mereka, kerana ahli kitab dah lama terima kitab ni. Sampai orang panggil ahlul kitab. Betul tak? Maka Allah Ta'ala ambil bahasa itu sebut pada Quran. Maka bila Allah Ta'ala kata kepada orang Islam, zalikal kitab, itulah kitab, bermakna orang Islam juga adalah ahlul kitab. Tapi bukan Injil dan Taurat, tetapi Al-Quran. Itu di antara sebab-sebab kenapa dia guna zalikal kitab. Boleh berhenti situ. Itu satu ayat. Itu dia. Boleh tu?